Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Baik, bertemu kembali. Malaysia dan Indonesia disaran berkolaborasi dalam membangunkan ekosistem teknologi serantau dengan memanfaatkan teknologi sedia ada daripada kuasa besar global. Langkah itu pada akhirnya berupaya menjadikan ASEAN secara keseluruhan sebagai pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Presiden Maduro dan isterinya dibebaskan segera. Tegas beliau, penyingkiran secara paksa seseorang ketua kerajaan memberikan gambaran berbahaya. Ia menghakis batasan kuasa antara negara seluruh dunia selain merapuhkan rangka perundangan antarabangsa. Anwar berkata perubahan mengejut kepimpinan sesebuah negara menerusi campur tangan kuasa luar jarang membawa kestabilan. Tegasnya rakyat Venezuela berhak menentukan sendiri nasib hala tuju politik negara mereka. Izinkan saya sedikit mencelah. Yang pertamanya, ART ini menjadi suatu isu yang sangat kontroversi di tengah masyarakat. Untuk sampai ke boleh masyarakat memahami semua perkara yang dianggap menjadi kontroversi ini, yang dikaitkan sekurang-kurangnya dengan isu-isu kedaulatan negara, isu kedaulatan pertahanan, isu kedaulatan perdagangan, yang kalau kita lihat secara umumnya, termasuk juga agrobisnes lain-lain, yang kita dapat pulangan yang besarnya adalah tentang penurunan tarif daripada 25% ke 19%. Maka itu yang terbesar yang kita dapat. Tetapi implikasinya, kebimbangan negara-negara lain yang juga menjadi negara dagang dengan kita seperti China dan lain-lain, menjadikan ini suatu ancaman kepada mereka, seolah-olah bahawa kita terpaksa ikut semua ketentuan yang dibuat oleh US dalam menentukan kerja dagang mereka. Contohnya dalam artikel 5.2, Malaysia mesti menyekat syarikat yang disenaraikan dalam SDN list entity list. Amerika akan streamlinekan defense trade, bermakna sistem pertahanan Malaysia lebih terikat dengan supply chain daripada US dan banyak benda-benda yang lain. Jadi yang saya tengok tadi, betul lah kita dapat menurunkan tarif, tapi yang lain-lain tu dilihat awam sebagai banyak kita menggadaikan kepentingan kita. Satu pun yang tadi yang dikaitkan dengan soal tarif yang tidak dinaikkan. Tarif yang maintain, yang free tarif itu ialah sebahagian besar yang membabitkan tarif syarikat Amerika Syarikat yang mengendalikan bisnesnya di Malaysia. Itu dia lepas sebab dia yang company itu company dia. Yang lain-lain tu semua yang terbabit dengan tarif, termasuk produk pertanian yang saya sempat tengok sepintas dalam annex yang dan appendix yang mempunyai lebih daripada 400 muka surat tu. Jadi macam mana kita nak jelaskan ini kepada masyarakat bahawa kepentingan kita betul tarif dapat kita turunkan, tapi yang lain-lain itu kita, terutama sekali di segi pertahanan, memungkinkan kita menjadi suatu platform yang akan menjadi perebutan Timur Barat sekarang ni, khususnya China di timur dan Amerika di barat. Terima kasih. Masa libat urus yang mana Menteri, perkara-perkara ini sudah dibangkitkan. Masa libat urus dulu. Ya, terima kasih Yang Berhormat Senator dan Datuk. Memang telah dibangkitkan pada libat urus dan saya akan jawab soalan. Sebenarnya Yang Berhormat, masa kita amat terhad. Jadi jawab dan buat rumusan. Okey. Nak kena ruyah dulu ni. Baru boleh keluar nampak, oh, ni tak betul, ni tak betul. Nak ruyah macam mana kalau tak ada perbahasan dalam parlimen? Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi tumpuan pemimpin dunia. Situasi itu mencerminkan peningkatan pengaruh dan penghormatan terhadap kepimpinan Malaysia di pentas antarabangsa.
Tengok-tengok bila dianjurkan persediaan aman dekat Mesir bagi mencari penyelesaian tentang konflik dekat Gaza, engkau boleh tak jemput Perdana Menteri kami, tapi Presiden Indonesia kau boleh jemput pula. Macam betul kau ni kan. Biasa kau Nah, ni. dia boleh bertindak balas macam yang kau cakap tadi, Anas, secara ekonomi. Sama ada dia kurangkan pelaburan, lepas tu dia tarik balik projek, projek mega apa semua, ataupun dia mungkinlah dia tak putuskan hubungan dengan China. Tapi kalau katalah dia ada projek, dia mungkin akan lebihkan Indonesia. Sekarang ni dia dah pilih Indonesia untuk certain projek pun. Buat apa aku nak masuk Malaysia? Pembangunan kilang syarikat pembuatan otomotif Build Your Dream BYD di Indonesia jangka siap sepenuhnya hujung tahun 2025 ini. Kilang pembuatan kenderaan elektrik dari China itu menelan belanja $1 bilion Amerika dan kilang itu terletak 2 jam dari Bandaraya Jakarta. Pelaburan besar pembinaan kilang di Indonesia itu juga membuktikan komitmen berterusan kerajaan Presiden Prabowo Subianto yang serius dengan pembangunan lestari dan memperkasakan lagi penggunaan kenderaan elektrik di Republik itu. Ujarnya pelan jangka panjang kilang itu adalah untuk pasaran ekspor sambil menambah dia menjangka kemudahan baru itu akan mengeluarkan kereta pertamanya tidak lama selepas siap pembinaan. Kilang itu yang sedang dibina di Kompleks Perindustrian di Subang, Jawa Barat mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 150,000 unit EV setiap tahun. BYD menjual 15,429 unit menurut data Persatuan Kereta. Sejak Januari hingga November, BYD adalah peneraju dari segi jualan EV berasaskan bateri dengan kira-kira 36% bahagian pasaran. Betul? Okey. Siap. Okey. Satu lagi kan, kena faham, China akan hukum kita. Dia akan beri satu contoh kepada yang lain-lain. Do not ever fuck with us. No, I'm gonna say this again and again. China tidak akan benarkan negara lain ikut apa yang Malaysia dah buat. Dan China sangat risau yang Malaysia akan apa yang Malaysia buat akan menyebabkan lebih ramai menjadi anjing kepada Amerika Syarikat. China tidak akan benarkan itu. Dan apa yang bakal berlaku? Likely mark our words, sebab kita dah cakap China is going to menyatakan dia punya unhappy diorang, kegusaran diorang. It happened already dalam minggu ini. Ini menyebabkan saya sangat marah. China likely akan pull out daripada beberapa projek yang bakal dirancang. Okay? Benda ini dia akan defer, dia akan kata, kami rasa kalau kami masuk nanti akan ada agreement art, itu akan menyebabkan kita berada dalam satu situasi macam ni. So kita selagi Malaysia tak sign, batalkan agreement art tu kan, kita tak akan masuk, kita akan defer, kita akan delay, kita akan pull out. So this is going to happen. It's going to impact a lot of people punya life, dan negara kita are going to be totally fucked. Okay? Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.